So cabaran paling utama nak dapatkan berat badan ideal ni sebenarnya adalah nak jaga makan, nak jaga craving, nak kurangkan manis. Tu cabaran paling utama. Exercise, pergi gym, jogging, semua ni bukannya susah sangat. Dan saya tahu anda yang tengok ni ramai yang dah buat dah pun. Tapi masih lagi susah nak dapatkan berat badan ideal ataupun turunkan saiz pakaian anda dan dapat semula badan anda macam masih zaman baru kahwin dulu ni, masih hijau. Betul tak? So sekarang ni pun saya tengah makan, saya tengah tak makan dan Alhamdulillah saya turun daripada 90 kg sampai sekarang berat saya 62 kg. So macam mana sebab saya gunakan AI, coach AI. Saya ada cara macam mana nak jadikan AI ni coach kita dengan kos yang sangat rendah. Boleh jadi free pun boleh. Pada masa yang sama kita juga buat peluang reset diet. Dia dapat guna AI juga. So siapa nak tahu lebih lanjut macam mana saya buat turun dari 93 sampai sekarang 60 kg, boleh periksa.